Petronas sedang menjalankan siasatan terperinci berhubung insiden maut di Medan Sepat, fasiliti FSO Sepat, luar pantai Terengganu. Kejadian berlaku sekitar jam 12.50 tengah hari 24 Mei 2026 ketika kerja penyelenggaraan bot penyelamat di fasiliti penyimpanan dan pemindahan minyak terapung tersebut. 4 kaki tangan kontraktor terlibat. 3 daripadanya disahkan meninggal dunia sebaik tiba di Hospital Sultanah Nur Zahirah pada jam 5.57 petang. Mangsa yang terkorban ialah Muhammad Faizuan Hakim Muhammad Bustaman, 28, Ahmad Fikri Zakaria, 38, Nik Muhammad Hafifi Asri Abmajid, 38. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37, dilaporkan mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Petronas dalam kenyataan berkata, siasatan sedang dijalankan bersama pihak berkuasa bagi mengenal pasti punca insiden.